Saya dengar rumah adalah tempat di mana kawan kita berada. Itulah Green Hill. Dengan pantai terbaik, pokok palma dan hotdog daging cincang, itu baru sedikit. Saya dah selamatkan tempat ni berjuta kali. Apa yang penting, kami tak pernah kalah. Sebab bila awak ada pasukan macam saya, tak ada apa dapat hentikan awak. Hai semua, saya dah sampai. Awak lambat. Apa dah berlaku? Saya dekat mana ni? Oh, alamak. Tolonglah salah. Ini bukannya Prisma Paradox. Ianya terlalu kecil. Saya terlalu fokus untuk menang. Saya tak dengar. Saya hancurkan Prisma Paradox. Saya musnahkan segalanya. Betul, saya pecahkannya, tapi kita boleh baiki semula. Saya terperangkap kat sini. Dan semuanya salah awak, Sonic. Bila Prisma Paradox tu pecah, awak pecahkan realiti kita. Bahagian rumah kita dah tak wujud lagi. Mana yang awak tak faham? Masa awak dah habis. Biar saya yang ganti dan cari serpihan tu sendiri. Saya tak faham. Kenapa tak jadi? Ia sebab awak. Satu cara je nak betulkan realiti yang awak rosakkan. Kita kena buat sama-sama. Selagi saya masih ada, awak sentiasa ada sokongan saya. Hey Sonic, terima kasih Sonic. Awak letak je lah dekat sana. Ada benda tak kena. Saya kena selidik apa rancangan Eggman. Tapi terima kasih. Saya hargainya. Alat rosak, ya. Mungkin tu sebahagian daripada perangkap. Bagi tahu saya awak tak buangnya ke dalam bahagian beg ni. Ia bukan perangkap. Ia helah. Saya rasa alat ni sejenis amplifier kelajuan. Pendek cerita, dia gunakan kelajuan awak menentang awak sendiri. Hutan tu tempat yang paling cantik di bumi. Tak, Sonic. Belum lagi. Taklah, Sonic. Percayalah, awak mesti suka. Okey, bukalah. Tada! Tak, Sonic. Bukannya tipu. Hadiahnya bukan pokok aja, tapi semua memori kita dengan pokok tu. Iya, waktu-waktu indah. Kan, Sonic? Nampaknya awak tak faham. Betul kan, Sonic? Tak perlu cakap banyak. Cakap je nak belasah siapa. Saya Knuckles, penjaga pulau ni. Anggap ini amaran pertama dan terakhir awak. Dan masa kita bekerjasama buat pai krim kelapa untuk Amy. Awak mungkin tak suka cara saya kerja, tapi kerja saya sentiasa siap. Atau masa saya nampak awak beli pai krim kelapa dan bagi tahu Amy awak buat, saya ada gerak hati. Kalau nak tahu, bertahun lamanya saya cari permata sangat jarang ditemui dan berkilat dipanggil Prisma Paradox. Prisma Paradox? Legenda mengatakan tentang kuasa rahsia ditanam jauh di dasar Green Hill. Suatu hari nanti saya akan hapuskan hedgehog tu dan dunia akan jadi tempat lebih terang disinari cahaya neon. Akhirnya, Prisma Paradox makin hampir. Cukup lama ia jadi kabak angin dan sekarang beberapa inci saja dari genggaman saya. Dah berkali-kali saya cuba untuk modernkan ketulan bumi ni hanya untuk ditentang si Sonic yang lembab tu. Sekarang akhirnya ia akan berlaku dan lebih menyeronokkan bila si badut tu sendiri yang serahkan hadiah ni. Tepat pada masanya untuk lihat saya rampas Prisma Paradox dan ubah dunia hijau awak yang teruk ni menjadi seperti saya. Tails? Nama saya Nine! Apa awak nak? Siapa hantar awak? Dilatih dengan kesengsaraan hidup di bandar kotor tak berhati perut ni. Saya tak tahu permainan minda awak tu, tapi ia takkan berhasil. Tak ada sesiapa ada kawan di sini. Kenapa awak rasa saya tinggal kat bawah ni? Untuk mengelak dari semua orang. Jadi, ini cuma serpihan kecil sumber tenaga yang lebih besar ke? Ada yang lain? Awak banyak cakap benda pelik sejak kita jumpa dan ini yang paling pelik. Jadi balik ke realiti, ambil serpihan tu dan kita uruskan yang lain kemudian. Ini betul-betul tak pernah berlaku. Macam ni ke rasa bertuah? Mula-mula hedgehog biru muncul dan sekarang bandar New York hilang kuasanya. Memang dah jelas sangat si biru tu musuh pertubuhan juga. Dia kuat, pantas dan dia tahu kita boleh cipta dunia lebih baik. Itulah harapannya.
Musnah. Semuanya. Macam mana? Ya, mustahil. Saya tak pastilah. Macam mana kalau kita ikut dia dan jatuh ke tangan pertubuhan chaos? Macam perangkap aja. Tadi tu dia cakap, mari selamatkan dia. Awak ni siapa? Tak, sesuatu yang baru. Tiada dalam bank data. Profil kuasanya sangat menarik. Negatif. Identifikasi saya ialah Rose Robot. Dipertingkatkan secara mekanikal. Kehidupan memerlukan penyesuaian. Awak akan tahu nanti. Hapuskan. Kelebihan pentadbir baru. Kolon, garis miring, mengesahkan, kini dipasangkan. Dengan pandangan tergamam awak, saya yakin awak dah faham situasi buruk awak tu. Kami bukan keluarga Rodensia. Kamilah pertubuhan. 1 menjadi 5. 5 menjadi 1. Kami adalah diri kami. Sentiasa begini akan kekal begini. Apa dunia lain? Dan apa maksud dia serpihan? Apa? Serpihan yang lain? Kita boleh hidupkan satu bandar dengan satu serpihan. Bayangkan apa kita boleh buat dengan 2. Kita kena cari Hedgehog tu. Saya dah bangun. Teruskan apa awak cakap. Jadi makhluk ni yang buat kecoh, tak nampak macam tu bagi saya. Hey! Tikus biru ni dah tahu cara curi tenaga kuasa kita. Tikus ni betul. Masih ada banyak soalan untuk kita mula jadi pembasmi. Paling kurang sampai kita dapat merah setiap titis dushata dari haiwan biru. Kesan falsafah daripada penemuan ini telah pun menggegarkan teras diri saya. Apa? Apa maksud awak? Dia ada kuasa sendiri. Macam mana Hedgehog masuk ke sini dengan bekalan kuasa sama dengan bateri kita? Kita boleh berhubung di seluruh dunia. Penaklukan ke Shadowverse bermula. Setuju. Bila kerja kita dah siap, jadi saya arahkan robot kita untuk operasi penyingkiran. Apa-apalah. Mesti tempat ni tak ada internet. Kan? Dasar orang-orang tua. Dahlah suruh ke tempat busuk ni. Tak mungkin saya akan bagi Hedgehog tak guna tu kacau kita lagi. Jaga-jaga bulu biru. Nama saya Chaos Sonic. Sama macam Sonic biasa, tapi lagi hebat dan tak ada kelemahan langsung. Saya tak diprogramkan untuk menipu. Wow, tengok awak ni macam tengah tengok cermin lah. Cuma saya ni sedih dan kesian. Kenapa ni? Rasa gemuruh? Jangan risau. Persembahan dah nak habis dan awak dah buat yang terbaik. Tapi masa untuk ucapkan selamat tinggal. Kita tak ada apa-apa. Saya lapar. Kita boleh mati dekat sini. Pokok tu bercakap. Mereka bercakap dengan kita. Ya, itu apa yang mereka nak awak fikir. Dia ke sini untuk bekalan kita. Dia laju. Ya, hutan Boskage ada tumbuhan besar yang menyesakkan kehidupan di tempat ni. Semuanya sebab raksasa tu. Pokok ni terlalu besar, semuanya menghimpit kami. Dan raksasa tu tak benarkan kami sentuh makanan yang tinggal. Cukup laju untuk tarik perhatian raksasa tu, sementara kita dapatkan apa kita perlu. Sonic, kami akan bawa awak ke... Serpihan. Betul tu. Tapi, awak kena tolong kami halang raksasa tu dulu supaya kami boleh kumpul bekalan. Awak sakitkan hutan saya? Saya sakitkan awak! Amy, berhenti! Nama saya ialah Rose Berduri. Dan awak takkan selamat. Awaklah apa yang berlaku di sini. Awak dan puak awak ceroboh dan cantas dan hampir musnahkan semuanya. Saya akan kembalikan alam semula jadi. Dengan paksaan kalau perlu. Cahaya tu. Serpihan? Tak. Saya pernah nampak sebelum ni. Ia nampak seperti pokok hijau besar. Iyalah. Saya tolong awak. Selagi ia bermaksud awak akan keluar dari hutan ni selama-lamanya. Tapi, Kapten tak ada dekat sini. Saya tak rasa dia setuju kita ialah merompak. Oi, memang seronok betul rasanya dapat merompak. Betul tak? Tapi, ada satu syarat bila balik ke kapal.
Ikut arahan Kapten. Kalau tak, The Devil's Lighthouse. Yang kita tak boleh cakap. Langsung. Syabas, lanun semua. Mana serpihan tu? Berhenti berlengah. Bagi tahu Kapten Sonic apa yang dia nak tahu. The Devil's Lighthouse ni bukannya rumah api pun. Ia permata yang tak terkira nilainya. Yang hatinya bersinar cahaya yang cukup untuk tembusi kabus tebal. Serpihan! Dengan peta tu, saya tahu lokasinya. Apa saya kena buat cuma pergi aja. Jadi awak curi kru saya, kapal saya dan kerja saya. Jadi nasib mereka di tangan awak. Ahoi makhluk yang tak dikenali. Kenapa awak datang ke No Place? Saya kata kita rompak. Awak tahu peribahasa tu kan, Rose? Biar putih tulang bukan mata. Bunyinya macam batu dari insiden tu lah. Awak dah bagi kami rasakan kehidupan Lanun. Dan kami nak lagi, Kapten. Saya agak dia ni kru yang lama. Apa kita nak buat? Sebenarnya, dia terlalu laju untuk jadi kru lama. Awak tahu, dengan kelajuan dia, pencinta darat ni berguna. Cuci dek, naikkan layar, dayungkan sampan. Saya terperangkap di sini. Kalau awak tak kisah sangat, Sonic, boleh tak saya tengok sikit bot mewah awak tu? Ya, Bu.